Mari. Kurma percuma. Kurma ajwa ada. Ini kurma apa? Alfira. Apa inilah? Algeria lah. Algeria Aziz. Kurma percuma. Okey, ini baru sikit lah. Ana nak belanja. Bukan setakat kurma percuma lah. Ini kuih muih lah. Marilah. Tengok inilah. Okey, ini selama 1 bulan lah Ana belanja percuma lah. Ini sikit banyak udah habis lah. Tapi ada banyak lagi lah. Okey. Ini tengok ini. Tengok ini. Kuih muih percuma lah. Ada kuih muih tradisional, bubur kacang dan kurma. Selama 1 bulan Ana belanja lah. Ini bubur kacang lah. Banyak sedap lah ini. Tengok. Bubur kacang Ana belanja lah. So jangan lupa, kalau anda nak berbuka puasa di sini, jangan lupa buat terbahan. Okey, tetapi bagi yang bukan berbangsa Islam, boleh makan seperti biasalah. Boleh makan seperti biasa jam 12.30 tengah hari sudah boleh makan ya. Kita tengok ada uncle kekenyangan. Ya. Ini pelanggan saya berbangsa Cina, ini pun sama. Banyak ni, tengok ni semua. Berbangsa Cina semua pelanggan saya ya. Dekat sini pelanggan saya Melayu, Cina, India, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia semua. Multitasking. Dia bukan soft spoken ya. Dia multitasking. Okey guys. Dan cuba komen. Dah follow saya ke belum? Kalau belum follow, tolong tekan button follow dan komen. Kalau korang pandai ini kuih namanya apa? Ini kuih namanya apa? Ini kuih apa? Tolong komen. Jumpa lagi Abang Lobster. Kuih bubur percuma. Kurma ajwa.